Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Ain binti Muhammad Ismaili, S74814. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor dan implikasi perceraian dalam perkahwinan awal di Malaysia. Jadi hari ini saya akan bentangkan tentang pengenalan isu iaitu berkaitan perkahwinan awal serta perceraian dan justifikasi kenapa kajian ini perlu dijalankan. Yang pertama iaitu maksud perkahwinan. Kita kena tahu dulu apa itu perkahwinan. Perkahwinan ialah ikatan sah antara lelaki dan perempuan yang menjadi asas pembentukan keluarga dan masyarakat. Bagi pasangan Islam, perkahwinan sah mesti memenuhi syarat nikah di bawah undang-undang syariah. Manakala menurut Jabatan Pendaftaran Negara, perkahwinan bukan Islam adalah di bawah undang-undang sivil dan hanya sah setelah didaftarkan. Perkahwinan bukan sekadar menghalalkan hubungan, tapi ia melibatkan komitmen, tanggungjawab, hak dan pengorbanan bersama. Jika hak dan tanggungjawab tidak boleh ditunaikan, ia boleh membawa kepada konflik dan perceraian. Selain itu, perkahwinan juga memenuhi fitrah manusia untuk disayangi, disokong secara emosi dan mental, serta membantu seorang berkembang dari segi kematangan, komunikasi, toleransi. Apabila tiada kestabilan rohani dan psikologi, hubungan menjadi rapuh dan mudah terdedah kepada konflik. Yang kedua, maksud perkahwinan awal. Perkahwinan awal ni apa? Perkahwinan awal ni merujuk kepada perkahwinan di bawah umur 18 tahun. Okey, perkahwinan ni berlaku disebabkan beberapa faktor. Contohnya seperti tekanan keluarga ataupun masyarakat, budaya dan tradisi, kemiskinan, kehamilan luar nikah, kekurangan pendidikan seksual, serta konflik keluarga sehingga remaja mencari jalan keluar pintas melalui perkahwinan awal. Remaja perempuan yang mengalami konflik keluarga lebih berisiko berkahwin awal. Namun, remaja bawah umur belum matang dari segi emosi dan kemahiran komunikasi. Mereka lebih terdedah kepada risiko keganasan rumah tangga kerana tidak tahu mengurus konflik dan hak undang-undang yang boleh dituntut. Statistik juga menunjukkan pasangan kahwin muda mempunyai risiko perceraian yang lebih tinggi. 37.3% wanita dan 35.4% lelaki bercerai dalam masa 5 tahun perkahwinan dan kebanyakannya adalah pasangan muda. Manakala untuk masuk perceraian ialah proses pembubaran ikatan perkahwinan melalui undang-undang syariah atau sivil. Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam, perceraian perlu dibuat melalui mahkamah syariah untuk mengesahkan talak. Walaupun Islam membenarkan perceraian, ia adalah perkara halal paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara punca perceraian yang sering berlaku ialah masalah ekonomi, iaitu suami gagal menyediakan nafkah. Yang kedua, komunikasi buruk. Kestabilan emosi dan interaksi memberi kesan besar kepada kepuasan perkahwinan. Yang ketiga, campur tangan keluarga dan pihak ketiga. Contohnya kes curang lah kan. Pihak ketiga boleh dikenakan tindakan jenayah syariah. Perceraian memberi kesan mendalam kepada pasangan, anak-anak dan kesejahteraan masyarakat. Justifikasi kajian. Statistik Jabatan Perangkaan Malaysia 2024 menunjukkan terdapat 190,304 perkahwinan dan 60,497 kes perceraian, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya menurut Harian Metro. Ini membuktikan isu perceraian dalam kalangan pasangan muda semakin ketara dan membimbangkan. Kajian ini penting kerana terdapat jurang kajian sedia ada. Seperti kebanyakan kajian terdahulu hanya fokus kepada pasangan dewasa. Sedangkan kajian tentang perkahwinan bawah umur dalam konteks Undang-Undang Malaysia masih terhad. Yang kedua, faktor perceraian dalam perkahwinan awal kurang dibincangkan. Pasangan muda ni biasanya dia berdepan dengan masalah ekonomi, kematangan emosi rendah, komunikasi tidak efektif, ketidakstabilan psikologi. Semua ni merupakan pencetus perceraian tapi jarang dikaji secara mendalam. Yang ketiga, kesan sosial yang besar. Anak-anak dan pasangan bercerai lebih cenderung mengalami trauma dan ketidakstabilan emosi. Mahkamah dan sistem kebajikan masyarakat juga menerima tekanan akibat peningkatan kes ni. Yang keempat, sumbangan akademik. Kajian ni membantu menghasilkan pengetahuan baharu, menambah literatur dan memberi rujukan kepada pengubat dasar, kaunselor dan agensi kerajaan. Kesimpulannya, isu perkahwinan awal dan perceraian adalah fenomena sosial yang semakin meningkat.
Kajian ni penting untuk memahami punca sebenar, kesannya dan membantu merangka langkah pencegahan agar institusi keluarga lebih kukuh pada masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ali Akbar, S74489 akan membentangkan tentang sorotan literatur berkaitan faktor-faktor yang menyumbang kepada penceraian awal perkahwinan di Malaysia. Asaskan kajian lepas serta laporan yang direben. Sebelum memulakan pembincangan ini, pertama sekali saya akan berbincang tentang trend perkahwinan dan penceraian di Malaysia, iaitu data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tempoh 2019 hingga 2004 menunjukkan bahawa kadar perkahwinan di Malaysia semakin menurun, manakala kadar perkahwinan penceraian pula semakin meningkat. Fenomena ini jelas menggambarkan bahawa institusi perkahwinan, khususnya dalam kalangan pasangan muda, sedang berdepan dengan cabaran kestabilan rumah tangga yang semakin serius. Oleh itu, pertama kali daripada sorotan literatur mendapati bahawa tiada persefahaman merupakan faktor utama yang menyumbang kepada penceraian awal. Salah satu faktor lah yang dijumpai dalam sorotan literatur menurut laporan pertama pada tahun 2003, iaitu yang dibentangkan semasa Majlis Sambutan November Bulan Keluarga Kebangsaan, menunjukkan majoriti kes perceraian dalam kalangan pasangan berusia antara 30 hingga 39 tahun berpunca daripada masalah tiada persefahaman, diikuti pula oleh isu pasangan curang serta campur tangan keluarga seperti mertua ataupun ipar. Dapatan ini menunjukkan bahawa konflik dalam rumah tangga memainkan peranan besar dalam kegagalan perkahwinan pada fasa awal perkahwinan. Itu fasa awal perkahwinan lah, dalam 5 tahun sebelum tu. Seterusnya, kita akan membincangkan lebih lanjut. Masalah tidak persefahaman ini sangat berkait rapat dengan gaya komunikasi antara pasangan. Menurut kajian oleh Zakaria 2004 bertajuk Gaya Komunikasi Negatif Punca Penceraian, kajian sebelum ni dia buat 2009, tapi ini kajian tulisan terbaru dia dari 2004 yang diterbitkan di Bernama. Penggunaan gaya komunikasi negatif semasa konflik boleh menurunkan kepuasan perkahwinan dan seterusnya membawa kepada krisis rumah tangga. Kajian ini mengenal pasti 3 gaya komunikasi berisiko tinggi, iaitu komunikasi pasif, agresif dan pasif-agresif. Komunikasi pasif menyebabkan pasangan menggalakkan konflik dan tidak menyuarakan perasaan sebenar, yang akhirnya menimbulkan kekecewaan terpendam. Komunikasi agresif pula melibatkan sikap mendominasi, seperti pasangan suami itu meninggikan suara dan menyalahkan pasangan lain, dan sekaligus mewujudkan rasa tidak dihormati antara pasangan lah. Manakala komunikasi pasif-agresif melibatkan sindiran dan kritikan tersembunyi yang mewujudkan suasana toksik dalam perkahwinan. Seterusnya ialah selain faktor komunikasi, ialah faktor sosial ekonomi turut dikenal pasti sebagai pencetus utama konflik perceraian, iaitu kajian oleh Muhammad dan lain-lain pada 2021 dalam kajiannya pencetus utama konflik perkahwinan sepanjang fasa pertama perkahwinan, mendapati bahawa pasangan yang berkahwin sebelum mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang stabil lebih mudah terdedah kepada tekanan kewangan. Contohnya peningkatan kos sara hidup, beban hutang dan komitmen membesarkan anak menyebabkan konflik rumah tangga semakin meruncing dan akhirnya membawa kepada perceraian. Dapatan ini juga disokong oleh kajian oleh Masia dan Tersrini 2023 bahawa perkahwinan awal dalam kalangan remaja berpendapatan rendah, khususnya di kawasan luar bandar seperti Sarawak, sering berdepan dengan tekanan ekonomi, pengangguran serta pengaruh budaya yang menjejaskan kestabilan perkahwinan. Seterusnya, campur tangan keluarga juga faktor penting, iaitu perceraian awal perkahwinan. Kajian oleh Muhammad dan lain-lain juga menyebutkannya. Campur tangan keluarga. Seterusnya itu akhir sekali, iaitu sorotan literatur daripada oleh Sulaiman dan Nosaha pada 2023 pula menampilkan faktor baru, iaitu gangguan media sosial. Kajian ini mendapati bahawa penggunaan media sosial secara berlebihan menyebabkan pasangan kurang berkomunikasi dan berinteraksi, sekaligus membuat perasaan terabai dan ketidakpuasan dalam hubungan perkahwinan. Sebagai kesimpulannya, keseluruhan sorotan literatur ini
menunjukkan bahawa masalah komunikasi tekanan iaitu seperti sosial ekonomi, campur tangan keluarga, gangguan media sosial merupakan faktor utama yang menyumbang kepada perceraian perkahwinan awal di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazwani binti Burhan, S74629. Seterusnya kita akan melihat kepada metodologi. Kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kualitatif kerana ia lebih sesuai untuk memahami isu sosial yang kompleks seperti perceraian dalam perkahwinan awal di Malaysia. Pendekatan ini membantu pengkaji untuk memahami secara mendalam tentang faktor sosial, emosi dan ekonomi secara lebih mendalam tanpa melibatkan data berangka. Kajian ini dilaksanakan sepenuhnya melalui kaedah kepustakaan dan sistematik literatur review. Kaedah ini dipilih kerana isu perceraian dalam perkahwinan awal telah banyak dibincangkan dalam kajian terdahulu, dan sistematik literatur review membantu pengkaji untuk mengumpul serta menganalisis literatur secara sistematik dan tersusun. Seterusnya ialah sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, iaitu saya mendapatkan isu ini daripada jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan rasmi kerajaan seperti Jabatan Perangkaan Malaysia serta artikel berita yang berautoriti. Literatur yang dirujuk adalah dalam tempoh 2020 hingga 2025 bagi memastikan dapatan kajian saya adalah relevan dan terkini. Dari segi instrumen kajian, saya menggunakan jadual analisis literatur bagi menyusun maklumat seperti fokus kajian, metodologi dan dapatan utama dalam setiap artikel. Kaedah ini memudahkan proses perbandingan dan pengenalpastian tema. Seterusnya, data dianalisis menggunakan analisis kandungan di mana saya mengenalpasti tema utama yang berkaitan dengan faktor perceraian dan implikasi perceraian dalam perkahwinan awal seperti masalah komunikasi, tekanan ekonomi, campur tangan daripada pihak keluarga dan kesan terhadap pasangan serta anak-anak. Secara kesimpulannya, metodologi ini memastikan kajian dijalankan secara sistematik, berasaskan sumber yang sahih dan mampu menyokong perbincangan serta cadangan kajian yang lebih kukuh. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Masita binti Abdul Mu'in, S75222 ingin menyambung perbincangan. Saya akan membincangkan berkaitan perbincangan. Yang pertama ialah, apakah punca perceraian di fasa awal perkahwinan di Malaysia? Yang pertama ialah masalah komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif ini akan menyebabkan masalah salah faham yang tidak akan menyelesaikan isu rumah tangga seperti perasaan, salah faham dan juga akan memusnahkan harapan pasangan terhadap rumah tangga tersebut. Ini akan membuatkan pasangan menganggap mereka tiada persefahaman yang mengakibatkan mereka akan berpisah dan mengambil jalan untuk bercerai. Yang kedua ialah faktor ekonomi. Faktor ekonomi berlaku apabila pasangan terbeban dengan beban hutang isi rumah dan juga tekanan keuangan. Ianya diburukkan lagi dengan pasangan yang ingin hidup bermewah-mewahan. Ini kerana pada masa kini rakyat didedahkan dengan hidup yang bermewah-mewahan sedangkan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap tersebut. Jenis pekerjaan suami mempengaruhi untuk mereka memperoleh kehidupan memewah itu. Namun apabila para isteri ataupun suami, terutama isteri yang ingin hidup bermewah-mewahan secara berlebihan, suami tidak mampu untuk menampung perbelanjaan tersebut, jadi mereka membuat keputusan untuk berpisah kerana terbeban dengan berbagai beban keuangan. Yang ketiga ialah campur tangan pihak ketiga. Campur tangan pihak ketiga akan meruntuhkan lagi kepercayaan pasangan. Pihak ketiga atau lebih dikenali sebagai kekasih gelap membuatkan mereka hilang kepercayaan dan tidak lagi ingin bersatu dalam rumah tangga. Ianya diburukkan lagi dengan penyebatan keluarga.
Ini kerana mereka tidak dapat membuat keputusan secara rasional kerana berpendapat yang bercampur baur dan berkemungkinan akan membuatkan tiada persefahaman dan terus untuk berpisah. Perbincangan kedua ialah berkaitan apakah kesan penceraian di fasa awal perkahwinan di Malaysia. Yang pertama ialah berlakunya penderaan terhadap anak-anak. Ini kerana ibu bapa yang telah bercerai mengalami stres dan trauma terhadap perpisahan yang berlaku. Ini menyebabkan mereka bertindak agresif dengan memukul anak-anak kerana anak-anak yang menambahkan dan meningkatkan lagi tekanan yang mereka hadapi. Ini akan menyebabkan hubungan anak-anak dan ibu bapa menjadi renggang. Yang kedua ialah perubahan pendapatan. Ini terutamanya memberi kesan kepada pihak isteri kerana pada awal perkahwinan mereka mungkin tidak bekerja kerana ditanggung sepenuhnya oleh suami. Jadi apabila sudah berpisah, mereka suka untuk mencari pendapatan kerana mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap berbanding suami yang sudah mempunyai pekerjaan dan boleh menjana pendapatan dengan lebih mudah. Yang terakhir ialah kemurungan yang berlaku dalam kalangan wanita. Mereka dibebani dengan emosi kerana ia memberi impak negatif terhadap mental mereka kerana mereka mempunyai tekanan selepas cerai yang memberi impak buruk kepada mereka. Ia juga disusuri dengan proses penceraian yang terbeban yang berulang-ulang yang membuatkan mereka lebih penat dan boleh mengganggu kesihatan mental mereka. Seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan cadangan penyelesaian. Yang pertama ialah perkhidmatan kaunseling. Perkhidmatan kaunseling boleh dilaksanakan semasa dan sebelum dan semasa perkahwinan. Ini boleh membantu pasangan-pasangan yang ingin berkahwin ataupun sedang berkahwin mengetahui tentang isu rumah tangga dan juga cara mengatasi masalah yang berlaku supaya mereka boleh mengekalkan rumah tangga yang mereka sedang bina. Mereka juga berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan nasihat apabila mereka mengalami masalah rumah tangga supaya tidak membuat keputusan terburu-buru untuk berpisah. Yang kedua ialah pelaksanaan program pendidikan penceraian. Mereka dapat mengetahui impak cerai terhadap keluarga dan kanak-kanak. Jadi, mereka boleh berfikir panjang sebelum membuat keputusan untuk berpisah. Dan juga, mereka boleh menyusun jadual pengasuhan anak-anak supaya anak-anak mendapat kasih sayang yang lebih adil daripada kedua-dua ibu bapa walaupun sudah bercerai. Jadi, anak-anak tidak akan begitu terasa dengan impak penceraian ini kepada mereka. Yang terakhir ialah program sokongan kewangan. Setelah bercerai, terutamanya para isteri, mereka mengalami masalah untuk mencari pendapatan. Oleh itu, program ini membimbing mereka untuk mencari pendapatan dan juga sekaligus membantu mereka menampung perbelanjaan harian dan boleh mengurangkan stres mereka dalam mencari pendapatan untuk menampung kehidupan mereka selepas bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Najihah binti Sukri, S75152. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan kesimpulan. Sebagai kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa penceraian dalam perkahwinan awal merupakan satu isu sosial yang semakin mendapat perhatian di Malaysia. Ia tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi ia berlaku kerana beberapa faktor utama. Antaranya ialah ketidakmatangan emosi, ketidakstabilan ekonomi serta kurangnya persediaan sebelum memasuki alam perkahwinan. Kesan perceraian ini bukan sahaja memberi impak kepada pasangan muda, malah ia turut menjejaskan anak-anak, keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh itu, perkahwinan awal memerlukan sokongan dan bimbingan yang lebih menyeluruh agar pasangan muda sekarang mampu mengurus tanggungjawab dengan lebih baik. Kesimpulannya, pendidikan pra-perkahwinan, kaunseling dan sokongan komuniti amat penting bagi membantu mengurangkan
risiko penceraian serta membina institusi keluarga yang lebih stabil dan harmoni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.